Pernah tak korang lalu jalan kampung waktu malam, sunyi, gelap, tiba-tiba rasa macam ada benda tengah perhati? Bayangkan baru sahaja lepas kemalangan ngeri. Tapi dalam rakaman itu, netizen nampak bayangan pocong berdiri dekat kawasan berdarah. Lagi seram, ada bas rempuh lori di Karak, pemandu didakwa cuba elak Pontianak yang muncul tiba-tiba di jalan gelap. Belum habis di situ lagi. Selepas kemalangan, ada yang nampak nenek putih berdiri diam macam tengah tengok kejadian. Ada banyak lagi yang akan admin bongkarkan dalam video ini. Di sini terdapat 5 penampakan selepas kemalangan paling menakutkan di Malaysia. Nombor 5. Pontianak di sebalik kemalangan. Menurut video TikTok Muhammad Syafizal, rakaman video kemalangan di sebuah jalan di kampung Atong, Kuantan telah meraih perhatian ramai dengan lebih 1.2 juta tontonan dan 20,000 likes di TikTok miliknya. Dalam video itu kelihatan sebuah kenderaan Azia biru telah kemalangan sehingga terbalik ke arah hutan. Seorang individu yang berada di lokasi secara tidak sengaja merakam suasana tersebut dan apabila video tersebut diperhatikan dengan teliti, pada bahagian kanan hujung rakaman kelihatan ada satu kelibat serba putih seperti Pontianak sedang berdiri berhampiran kawasan gelap di tepi jalan. Penampakan ini mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan netizen. Ada pengguna TikTok dikenali sebagai Rain menulis, "Sekali imbas macam real, dia duduk di balik pokok," sekaligus menambahkan lagi unsur seram dalam rakaman tersebut. Ada juga komen, "Betul geng, ada lagi satu gambar kat pintu ratu, betul-betul dekat belakang. Ini bukan AI ya?" Nombor 4. Misteri hantu kerbau 3 pagi. Menerusi video TikTok kodi drone JB Fishing, rakaman yang tular ini dipercayai berlaku pada 25 Disember 2025 di kawasan Jalan Pekan menuju Kuantan, Pahang. Dalam rakaman berdurasi beberapa saat itu, kelihatan satu objek sedang berkeliaran di atas jalan raya dan video tersebut telah tular dengan 46,000 views. Dan ada yang mendakwa objek itu adalah hantu kerbau atau saka lembu yang sering dikaitkan dengan cerita mistik di kawasan kampung itu. Dan seorang pengguna TikTok bernama Hamshop berkongsikan pengalaman seram yang dialaminya dengan menulis, "Tapi memang wujud yang menyerupai kerbau ini. Saya pernah lalu tiba-tiba tengah jalan. Ada kerbau terduduk macam kena langgar. Nampak darah, sempat elak, lepas tu U-turn tengok balik. Kerbau itu hilang." Seorang lagi pengguna yang dikenali sebagai Nashira meninggalkan komen, "Sumpah, I pernah dari Kuantan nak balik ke Maman. Time tu pukul 3 pagi. Tiba-tiba ada lembu seekor tengah jalan. Masalahnya kiri kanan bukit dan curam tau. Terfikir macam mana lembu boleh panjat curam nak naik ke jalan besar." Sekaligus menambahkan lagi unsur seram. Nombor 3. Penampakan nenek putih selepas kemalangan. Menurut video TikTok Mr. J Explore, rakaman video tersebut memaparkan satu kejadian kemalangan membabitkan sebuah kenderaan di mana ia telah terjerumus ke dalam longkang di tepi jalan raya di negeri Perak. Video tersebut telah tular sehingga meraih sebanyak 210,000 views dan apa yang menarik perhatian ramai ialah muncul satu penampakan yang dikatakan menyerupai nenek kebayan di lokasi kejadian selepas satu kemalangan berlaku. Ada pengguna yang dikenali sebagai Mazmaz mendakwa dia melihat sesuatu dengan menulis komen, "Kawasan Bunian, saya nampak ada seorang lelaki pahlawan dengan seorang puteri, dua-dua berpakaian seperti pahlawan," sekaligus menimbulkan persoalan tanda tanya orang ramai. Ramai juga percaya kewujudan entiti tersebut berdasarkan pengalaman dan kisah yang tular sebelum ini. Seorang lagi pengguna dikenali sebagai Snake Moji menulis, "Kejap, kawan ayah saya bagi gambar ni. Ayah saya dah perasan lama dah. Ayah kata nenek putih atau hantu apa-apa je lah." Nombor 2. Pontianak muncul bas rempuh lori di Karak. Menerusi video TikTok Abu Botak, satu rakaman video yang telah tular di media sosial memaparkan berlakunya satu kemalangan ngeri melibatkan sebuah bas berwarna kuning di kawasan sebelum Tol Karak, Bentong, Pahang. Dalam video berdurasi kurang daripada 1 minit itu, kelihatan bahagian hadapan bas mengalami kerosakan teruk selepas dipercayai melanggar bahagian belakang sebuah lori dan lebih mengejutkan, kapsen video tersebut mendakwa punca kejadian adalah kerana pemandu cuba mengelak kelibat Pontianak yang muncul secara tiba-tiba di laluan gelap berkenaan. Menjengah ke ruangan komen, pelbagai reaksi daripada netizen mula memanjiri video tersebut di mana seorang pengguna TikTok dikenali sebagai Gecko menulis, "Sini memang ada jenis ponti merah," seolah-olah menguatkan dakwaan bahawa kawasan
kawasan itu memang terkenal dengan gangguan mistik. Tidak kurang juga seorang pengguna TikTok bernama Arif779 berkongsi pengalaman seram rakannya yang pernah melalui laluan sama. Menurutnya, member saya pernah nampak dua beranak atas divider di Seleko menghala tol karak. Nombor 1. Bayangan pocong di lokasi nahas berdarah. Menurut video TikTok Kamal Irwan 77, rakaman tersebut memaparkan suasana di lokasi kemalangan tragis apabila sebuah bas terbalik sehingga mengorbankan 15 pelajar UPSI. Dalam video itu kelihatan anggota bomba bersama orang awam bertungkus lumus membantu mangsa serta menguruskan serpihan nahas. Namun ramai mendakwa akan kemunculan satu makhluk misteri dalam rakaman berkenaan, di mana beberapa pengguna media sosial terlihat bayangan menyerupai pocong dan nenek kebayan muncul secara sama di latar belakang, sekaligus menimbulkan rasa seram dan tanda tanya dalam kalangan penonton. Meninjau ke ruangan komen pula, terdapat pelbagai reaksi daripada netizen yang berbeza pandangan, di mana seorang pengguna TikTok menulis, syaitan dan jin memang wujud dan tertarik dengan tumpahan darah dan mayat yang terdapat di situ. Namun begitu, tidak kurang juga yang bersikap rasional dan menolak dakwaan tersebut. Seorang lagi pengguna, Nur Farha, menjelaskan bahawa apa yang dilihat hanyalah serpihan kemalangan dan kain yang diletakkan oleh pihak bomba bagi menutup objek tajam. Dari Pontianak yang muncul di tepi jalan, hantu kerbau melintas, nenek putih yang menanti di lokasi kemalangan, hingga bayangan pocong di latar tragedi. Semuanya seolah-olah mengingatkan kita bahawa dunia ini penuh misteri yang kadang sukar dijelaskan. Jom komen kalau korang pernah hadap perkara-perkara mistik ini.